Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, saya berdiri dengan penuh keyakinan untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Kepercayaan kepada Tuhan. Kunci kehormatan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyat terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Walaupun berbeza kepercayaan, kita tetap hidup dalam suasana aman dan harmoni. Apakah rasa di sebalik keharmonian ini? Jawapannya terletak pada penghayatan terhadap prinsip-prinsip rukun negara, khususnya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengajar kita supaya sentiasa melakukan kebaikan, menghormati orang lain dan menjauhi perkara yang boleh memecah belahkan masyarakat. Murid yang menghayati prinsip ini akan bersikap jujur, amanah dan bertanggungjawab. Sesungguhnya, rakyat yang mempunyai pegangan agama yang kokoh dan menjadi rakyat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Hadirin yang saya hormati, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja perlembagaan yang menjadi lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati institusi diraja dan mencintai tanah air yang kita warisi ini. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Budi bahasa merupakan identiti rakyat Malaysia yang terkenal dengan sikap sopan, santun dan hormat menghormati. Namun begitu, cabaran media sosial pada masa kini sedikit demi sedikit telah menghakis nilai tersebut. Sebagai murid, kita perlu sentiasa menggunakan bahasa yang baik, menghormati guru dan ibu bapa serta menjaga tingkah laku dan dalam kehidupan seharian. Bak kata Imam Malik, adab merupakan asas kepada ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya, masyarakat yang berbudi bahasa merupakan asas kepada perpaduan negara. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak yang mulia, kesetiaan kepada raja dan negara menyemai semangat patriotisme. Kesopanan dan kesusilaan pula mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Gabungan ketiga-tiga prinsip ini akan melahirkan rakyat yang bersatu padu dan hidup dalam suasana harmoni. Justeru, marilah kita bersama-sama menghayati prinsip-prinsip rukun negara agar keamanan dan keharmonian negara dapat terus dikekalkan. Dengan penuh semangat, saya akhiri pidato ini dengan ungkapan kepercayaan kepada Tuhan dihayati, keharmonian negara terus diberkati. Sekian, terima kasih.